Selamat petang Puan Shalila dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Subashini Naraina Rao, nombor matrik 290463, dan juga rakan kumpulan saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan tugasan kumpulan kami bertajuk Strategi Komunikasi dan Perundingan Antara Budaya. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan. Okey. Seperti yang kita maklum, tugasan kumpulan yang telah diberi adalah berdasarkan satu senario. Jadi saya akan terangkan senario tersebut secara ringkas. Senario tersebut menceritakan berkenaan seorang individu yang baru saja dilantik sebagai pengurus di sebuah syarikat. Berikutan dengan perkara itu, individu tersebut telah terpilih untuk mewakili negara dalam satu perundingan yang diaturkan oleh Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat. Jadi susulan itu, individu tersebut telah menghadapi beberapa masalah berkaitan komunikasi dan juga perbezaan budaya. Berdasarkan senario ini, kami dikehendaki menjawab dua soalan. Saya akan menjelaskan soalan pertama dengan pengenalan dan juga tindakan untuk soalan pertama. Jadi, sebagai pengenalan, komunikasi yang berkesan adalah perundingan antarabangsa adalah penting kerana ia memudahkan pemahaman dan juga penyelarasan perspektif di samping mencapai matlamat yang pelbagai, merentasi pelbagai budaya. Jadi dalam konteks antarabangsa, perunding sering berhadapan dengan halangan budaya, perbezaan bahasa dan juga jangkaan yang berbeza, menjadikan komunikasi yang jelas dan strategik sangat penting untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Seterusnya, bagi menjawab soalan satu, terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil oleh seseorang individu sebagai ahli kumpulan perunding yang bakal mewakili Malaysia. Jadi, tindakan pertama adalah membuat persediaan dan penyelidikan yang perlu. Persediaan yang boleh dibuat, contoh persediaan yang boleh dibuat adalah memahami budaya negara lain yang bakal kita berunding. Jadi, konteksnya perbezaan budaya boleh mempengaruhi bagaimana seseorang individu itu melihat perundingan dan bagaimana mereka menyatakan niat mereka. Jadi, budaya berorientasikan konteks tinggi seperti negara-negara Asia sangat bergantung pada isyarat bukan verbal dan juga pengetahuan bersama. Manakala budaya berorientasikan konteks rendah seperti negara-negara barat mengutamakan komunikasi verbal yang langsung dan juga jelas. Jadi penting untuk kita memahami budaya negara lain. Selain itu, penyelidikan dan kajian teliti berkenaan topik perundingan adalah asas kepada kejayaan. Pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu utama adalah penting untuk kita membingkah hujah perundingan anda dan meramal kepentingan pihak lain. Selain itu, mengenal pasti kawasan potensi konflik dan kerjasama lebih membolehkan pembangunan strategi yang maksimumkan faedah bersama sambil meminimumkan konflik antara perunding. Jadi itu sahaja daripada saya untuk pengenalan dan tindakan untuk soalan satu pertama. Seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Ahmad Amirul bin Makno, nombor matrik 290348, dan saya akan menerangkan di bahagian 3.0 iaitu penyesuaian gaya komunikasi. 3.1 mendengar aktif. Mendengar aktif adalah salah satu strategi komunikasi yang paling penting dalam perundingan antarabangsa, terutamanya apabila berurusan dengan konteks antara budaya. Mendengar aktif membantu membina hubungan dan kepercayaan bersama yang sangat penting dalam mewujudkan komunikasi yang produktif. 3.2 penggunaan bahasa yang jelas. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah adalah sangat penting untuk mengelakkan salah faham dan memastikan pemahaman bersama. Menyesuaikan nada dan bahasa anda mengikut tahap formaliti persekitaran adalah penting kerana budaya yang berbeza mempunyai norma yang berbeza mengenai formaliti dalam komunikasi. Dan yang 3.3, sensitiviti budaya.
Sensitiviti budaya melibatkan kesedaran dan penghormatan terhadap perbezaan budaya yang mungkin mempengaruhi komunikasi dan interaksi semasa perundingan. Sensitiviti budaya melangkaui bahasa tubuh dan merangkumi sikap hierarki masa dan ruang peribadi. Mentafsir dan mendekati komunikasi anda dapat mengurangkan risiko salah faham dan memupuk perundingan yang lebih produktif dan hormat. Dan yang seterusnya adalah 4.0, kerjasama dan kerja berpasukan dalam perundingan antara budaya. 4.1, penyelarasan pasukan. Penyelarasan strategi dalam pasukan perundingan adalah penting untuk mengelakkan mesej yang bercanggah dan meningkatkan kredibiliti kumpulan. Penting untuk berkoordinasi dengan ahli pasukan, memastikan bahawa setiap orang berada dalam landasan yang sama mengenai matlamat objektif dan strategi. Penyelarasan pasukan juga melibatkan penentuan peranan yang jelas untuk setiap ahli pasukan berdasarkan kepakaran dan pengalaman yang boleh menjadi sangat berharga apabila berhadapan dengan delegasi yang pelbagai. 4.2 adalah flexibility dan keterbukaan. Fleksibiliti dan kesediaan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan dinamik rundingan yang merupakan faktor yang kritikal. Keupayaan untuk mengubah strategi berdasarkan perbincangan yang sedang berlangsung adalah penting bagi mengekalkan suasana kerjasama dan mengenal pasti penyelesaian. Yang terakhir adalah perundingan harus bersedia meneroka penyelesaian kreatif yang memberi manfaat kepada semua, walaupun ia memerlukan penyimpanan daripada posisi awal yang dirancang. Ini adalah sebahagian daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini 3 strategi komunikasi paling sesuai beserta justifikasi hujah yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Strategi komunikasi yang berkesan adalah penting dalam mengurangkan perbezaan budaya dalam perundingan antarabangsa kerana ia memberi kesan langsung terhadap kejayaan interaksi antara budaya. Perbezaan budaya seringkali muncul dalam pelbagai bentuk menyebabkan salah faham yang seterusnya boleh menghalang proses perundingan. Sebagai contoh, komunikasi langsung yang biasa dalam banyak budaya barat mungkin dilihat sebagai kasar dalam budaya. Untuk mengatasi cabaran ini adalah penting untuk mengamalkan strategi komunikasi tertentu yang dapat merapatkan jurang budaya dan mempromosikan interaksi antara budaya yang lebih berkesan. Strategi-strategi ini dapat membina hubungan, memastikan kejelasan dalam mesej dan menunjukkan penghormatan terhadap pelbagai kebudayaan. Strategi komunikasi yang pertama iaitu mendengar aktif. Mendengar aktif adalah strategi komunikasi yang melibatkan tumpuan sepenuhnya terhadap pemahaman, respon dan ingatan terhadap apa yang diperkatakan oleh pihak lain. Pertama, menafsirkan perkataan dan isyarat bukan verbal, iaitu mendengar aktif membolehkan perunding untuk tidak hanya memberi tumpuan kepada kandungan verbal komunikasi tetapi juga kepada isyarat bukan verbal seperti nada suara, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Kedua, membangun kepercayaan dan hubungan, iaitu mendengar aktif adalah alat yang berkuasa dalam membina kepercayaan dan hubungan yang merupakan elemen perunding dalam perundingan antarabangsa yang berjaya. Dengan mendengar dengan teliti dan memberi respon pemikiran yang mendalam, perunding menunjukkan empati dan keterbukaan, komponen utama dalam memupuk rasa hormat bersama dalam interaksi budaya. Dan yang terakhir, pencegah salah faham. Mendengar aktif ini membantu perunding untuk berhenti seketika dan benar-benar memahami bukan hanya perkataan tetapi makna yang dalam di sebalik apa disampaikan. Ia menggalakkan perunding untuk mengemukakan soalan penjelasan atau merenung apa yang telah diperkatakan pengesahan pemahaman. Proses ini membantu pencegah salah faham mungkin timbul daripada perbezaan budaya dalam gaya komunikasi. Dengan itu, memastikan perundingan kekal produktif dan penuh penghormatan. Terima kasih rakan saya di atas penerangan tersebut. Seterusnya saya Muhammad Nurul Farham bin Abdul Ghani, nombor mesej 290388 akan membentangkan tajuk strategi komunikasi 2, bahasa yang jelas dan mudah. Bahasa yang jelas mudah adalah strategi komunikasi yang menegakkan penggunaan bahasa yang langsung dan tidak langsung mengelirukan untuk memastikan mesej mudah difahami. Di sini saya kongsikan 3 justifikasi yang mudah untuk difahami.
Ini yang pertama ialah menggunakan salah faham terutama dengan halangan bahasa. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah adalah meminimalkan risiko salah faham terutama dalam perundingan antarabangsa, di mana mungkin peserta tidak berkongsi bahasa ibunda yang sama. Yang kedua ialah penyesuaian kepada jangkaan budaya mengenai kesopanan dan ketegasan. Dalam beberapa budaya, komunikasi diharapkan menggunakan bahasa yang sangat formal dengan menggunakan gelaran dan ungkapan sopan dan untuk menyampaikan penghormatan. Yang ketiga ialah menjamin keterlibatan dalam proses perundingan. Dengan menggunakan bahasa yang mudah, semua peserta tanpa mengira tahap kemahiran bahasa, mereka boleh terlibat dalam perbualan dan memberi sumbangan dengan berkesan. Seterusnya ialah isyarat komunikasi 3, kesedaran komunikasi tidak lisan. Komunikasi ini merangkumi pelbagai isyarat termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tangan, bahasa tubuh yang sering kali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Jadi di sini juga saya akan kongsikan 3 justifikasi. Yang pertama ialah isyarat tidak lisan dalam budaya berbentuk konten tinggi. Isyarat ini sering membawa nada emosi dan menyampaikan lebih banyak daripada apa yang dinyatakan secara eksplisit. Syarat tafsiran isyarat tidak lisan dalam perundingan antarabangsa, kegagalan untuk mengenal pasti atau mentafsirkan isyarat tidak lisan dengan betul boleh menyebabkan kesalahan budaya atau memberi kesan yang tidak disengajakan. Yang ketiga ialah sensitiviti budaya terhadap bahasa tubuh mengurangkan ketegangan, iaitu apabila perundingan peka terhadap perbezaan budaya dalam bahasa tubuh, mereka menciptakan persekitaran di mana semua pihak berasa dihormati dan difahami. Sebagai contoh, mengekalkan jarak fizikal yang sesuai adalah penting dalam banyak budaya Asia, di mana kedekatan boleh menunjukkan dominasi atau keakraban. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.